Saya cuma excited sebab Clawman akan kembali. Jika korang tak perasan, kita punya Borhan ada kongsikan di social media dia, di IG story dia, tentang dia telah mendapat satu skrip untuk Clawman The Series yang mungkin tengah dalam proses pre-production lagi. Tapi itulah kan, dia ada kongsi, lepas tu beberapa ketika tu macam dia dah delete story tu, so mungkin tak boleh tunjuk kot, so kena blur lah. Gitulah. Dan selain itu juga beliau ada kongsikan yang beliau ada bersama dengan pelakon untuk Inspektor Sahab, iaitu Anwar Mogal, yang mana mereka berdua sedang berlatih lah di gym kan. So kerja sedang bermula lah kan. Dan juga tak lupa paling latest yang saya perasan ialah daripada Anwar Ashraf, mana dia berada dalam satu gua kecil yang ada kelawar bertenggek pula. Tak pasti sama ada dia berkaitan dengan Clawman atau tidak, tapi itu satu story yang agak menarik lah. So persoalan saya minda ialah bagaimana bentuk series ini nanti, atau adakah dia akan menampilkan pelbagai villain daripada galeri villain Clawman. Apakah format dia? Adakah formatnya dari setiap episod tu adalah episod yang berbeza-beza villain, ataupun story dia sendiri, ataupun dia akan mengambil approach di mana ada satu villain yang utama lah untuk satu season itu. Adakah kita akan dapat glimpse ataupun akan dapat the debut Tiong Man, ataupun dia akan simpan untuk movie keduanya nanti? Dan adakah bermula dari series ini kita akan dapat lihat lebih banyak lagi crossover, memandangkan telah rasminya Astro Shaw Cinematic Universe? Adakah kita akan dapat lihat Kaha dalam ini? Adakah kita akan dapat mana-mana karakter Kepulauan Sivo yang akan muncul dalam siri ini? Dan saya perasan juga daripada satu post daripada Amir Afindi yang dia ada bertemu dengan Astro Shaw, dan dia ada tease dekat meeting dia, ada gambar standee Clawman. Adakah mengena, ataupun itu sekadar macam dia punya projek tu lah, yang projek Polis Ibu Mak Yam itu? Adakah berkaitan? Adakah Mak Yam akan somehow relatable dengan Clawman, akan diubah suai menjadi salah satu villain Clawman? Maybe banyak kemungkinan yang boleh berlaku dalam series ini. Tapi apa yang penting, harap series ini akan berjaya untuk menaikkan semula nama Clawman dalam bualan mulut masyarakat Malaysia. Tak ada benda lagi nak dikongsikan, tiada pengumuman rasmi ke apa untuk dikongsikan korang semua. Jadi semoga berjalan lancar dan berjaya kepada kru Clawman The Series, kepada Anwar Ashraf and the team, dan juga para actors Nas Muammar Zar, dan juga para pelakon yang lain yang akan terlibat lah. So so Wan Daud ada dalam ni nanti tak? Ada shooting kat Keluang lagi tak? Nak join? Tak ada apalah.